Temuruga SPA ni kita ada dua. Satu untuk memilih penjawat awam, mana kata mereka yang dipilih terus akan bekerja lah. Dan satu lagi ialah nak memilih pelatih. Dia ada satu bahagian khas dalam SPA ni, latihan separuh perubatan nak pilih pelatih-pelatih untuk memasuki institut latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, ILKKM. Dulu dipanggil College Sains Bersekutu. Okey, jadi itu untuk latihan perubatan ni dia 3 kategori. Satu yang fresh maksud dia yang akan mula nak masuk ni, tak kira sama ada baru habis SPM, dapat dah lebih 18 tahun ataupun mungkin dah banyak kali mohon tapi umur dia tak melepasi 25 pada masa latihan bermula. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk dari segi kategori dia ialah satu kita ada fresh. Yang kedua kita ada juga mereka yang bekerja di bahagian lain, ya. Jabatan bahagian lain tapi dia mohon untuk naik grade. Naik grade kita panggil sebagai PSL, peningkatan secara lantikan, ataupun kita panggil PSB, pegawai sedang berkhidmat. Mungkin dia dulu di jabatan lain, kementerian lain. Dia nak masuk ke kesihatan. So dia itu kategori kedua. Yang ketiga ialah mereka yang telah berkhidmat, iaitu panggil jururawat masyarakat. Jururawat masyarakat PSL. Mereka ni dah bekerja. So mereka nak lanjutkan, nak belajar lagi supaya naik grade. Bagi mereka ialah tempoh dia ialah setahun. Manakala bagi yang tadi fresh ataupun yang PSB, PSL tu ialah selama 3 tahun bergantung 3 tahun lah, 3 tahun. Jadi kursus kita ada setahun untuk PSL, jururawat masyarakat PSL, 2 tahun bagi peringkat sijil dan 3 tahun bagi peringkat diploma. Diploma kita ada untuk intake Julai kita ada 10, untuk intake Januari ada 8. Cuma kali ini Januari 2026 hanya ada 7, tidak ada latihan untuk diploma, untuk penolong pegawai persekitaran, kesihatan persekitaran, iaitu panggil inspektor kesihatan, tidak ada ambilan pada tahun ini. Okey, itulah lebihkan overview pasal ni. Okey, tempoh temuruga ni dia berlangsung tak, kalau tengok ikut dia ada tiga lokasi pula. Calon Sabah, calon Semenanjung dan calon Sarawak. Calon Sarawak dan Semenanjung bermula minggu depan. Manakala calon bagi Sabah dah bermula hari Isnin lepas. Itulah dari segi itu. Okey, dari segi masa pula ialah daripada pukul biasanya 8 hingga pukul 12. 8 hingga pukul 12 pagi. Dan kalau macam tengok negeri lah. Macam kalau negeri yang cuti hari Jumaat, sesi temuruga Ahad hingga hari Khamis. Dan kalau negeri lain ialah hari Isnin sampai hari Jumaat. Itu ialah lebih kurang masa dia lah. Soalan yang popular ditanya juga, bolehkah nak mohon pertukaran? Kalau alasan itu kukuh, maka boleh mohon dalam tempoh dia. Katakan anda Semenanjung, anda 9 hari bulan, anda nak mohon sampai 12, 13 boleh. Sebab tempoh temuruga untuk Semenanjung hingga 14. So, anda boleh mohon dengan menulis email kepada pegawai dalam email panggilan tu ada nama pegawai tu. Anda boleh email lah. Kalau sebab lain sebab anda ada exam dekat college ke apa, itu tak diterima lah. Tak diterima. Itu lah tu. Ataupun satu lagi mungkin anda dulu menetap di Semenanjung, kemudian dah pindah ke Sarawak, anda mungkin boleh mohon lah. Boleh mohon untuk pertukaran. Itu antara pertukaran yang dibenarkan lah. Dia ada syarat-syarat tu lah. Okey, malam ni saya nak pergi kepada latihan jururawat. Saya nak share screen apa yang saya ada. Sekejap
Nampak tak? Nampak. Nampak, okey. Sekejap. Apa yang dia nampak? Cuba bacakan dia. Tengok apa yang dia nampak, boleh baca tak? Tak nampak. Tak nampak pula. Okey, nampak satuan. Nampak Saya nampak masalah banyak calon-calon ya. Banyak calon-calon ni lah mereka agak kekurangan dari segi maklumat, dari segi pengetahuan kesihatan berkaitan dengan jawatan lah. Jadi malam ni saya nak go through sikit tentang maklumat ataupun pengetahuan kesihatan yang calon bagi latihan jururawat ni perlu tahulah. Perlu tahulah. Okey, ni contoh soalan yang ni saya takkan malam ni saya takkan sentuh tentang soalan tentang yang normal lah, siapakah, perkenalkan diri dan sebagainya. Saya nak lebih kepada pengetahuan kesihatan lah. Dia ada juga pengetahuan umum KKM. Okey. Apakah penyakit kardiovaskular? Kardiovaskular adalah penyakit yang melibatkan jantung ataupun sel darah seperti arteri, koronari atau sebagai serangan jantung. Itu adalah contohnya penyakit kardiovaskular. Apa yang saya kongsikan ini adalah sebahagian soalan-soalan yang pernah keluar lah. Pernah keluar dan mungkin akan keluar balik. Jadi tak semesti jaminan. Tapi at least anda tahulah. Anda tahu tentang ni. Saya nak besarkan screen. Okay. Ini adalah penyakit kardiovaskular. Okey, kemudian juga soalan yang popular tentang apakah itu piramid makanan. Piramid makanan dan nyatakan susunan dari atas ke bawah. Piramid makanan adalah satu panduan untuk individu mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Inilah kalau anda biasa ini dipanggil piramid makanan ni. Piramid makanan kita kena ambil yang paling banyak, yang paling banyak kena ambil sepatutnya ialah yang bawah ni. Biji-bijiran kan, dan kurangkan yang lemak. Ini adalah piramid makanan. Dan piramid makanan ni dia ada satu dipanggil konsep yang berkaitan adalah konsep suku-suku. Suku-suku separuh. Mungkin anda boleh cerai, tengok balik kalau anda calon fresh, tengok balik dalam buku SPM, biologi saya, tengok balik lah. Okay. Itu ialah tentang ni. Contoh soalan popular juga adalah kempen. Kempen kesihatan yang dia jual KM, kita ada kempen demam berdarah, kempen berhenti merokok, kempen cegah penyakit tinggi, kempen demam organ, banyaklah. Kempen kuku dan mulut. Dan satu yang popular, kalau macam kat Sarawak, dia pernah tanya dulu, apakah wabak yang ni lah, yang sedang ada dekat Sarawak. Kalau dulu saya rasa still lagi lah penyakit kuku dan mulut ni. Kuku dan mulut dengan rabies dan sebagainya lah. Okay. Ini antara-antara ni anda dapat jawab bagi 3 ataupun 5 tu dah okey lah. Bagi 3 ataupun 5 kempen sudah pada saya mencukupi bahawa anda tahu tentang KKM ni. Bila anda nak join satu syarikat, satu jabatan kementerian, anda kena tahu kalau boleh sebanyak mungkin maklumat tentang kementerian tersebut. KKM. Mari anda boleh tunjukkan kepada penduga bahawa anda memang berminat. Anda berminat nak jadi pelatih. Ini kempen suku-suku separuh ialah kempen makanan tu, kita dalam satu pinggan tu kita bahagikan
bahagian portion ni suku yang banyak separuh tu ialah sayur-sayuran. Okey, kemudian juga apa itu BMI, Body Mass Index. Indeks isi badan ini merujuk kepada kadar berat banding dengan ketinggian. Jadi normal punya indeks 18 hingga 23.5. Kalau kurang katakan 17, anda terlalu kurus lah. Kalau 28 tu kan obese. Okey, siapakah ketika yang terdapat dalam ukuran ini? Dia punya lebih kurang ni lah. Kalau bawah 18.5, kurang berat, underweight. Okey. Kita ada yang normal, yang overweight dan juga obese. Adakah BMI ni mengambil peranan? Dia ada juga ambil peranan juga. Dia ada peranan juga. Dia ada penilaian juga di mata. Juga bergantung pada latihan lah atau penjawatan. Kalau macam jururawat dan MA, dia agak partikular lah. Agak partikular. Seandainya anda 30 ke atas, anda boleh beritahu saya dalam proses untuk menguruskan berat badan saya. Saya tahu sebab pada kerja sebagai jururawat MA ni dia perlu banyak pergerakan. Dan juga kalau asal anda belajar di IIKM nanti banyak aktiviti yang memerlukan pergerakan fizikal. Jadi kalau anda tak fit, anda tu jadi akan mengganggu lah. Mengganggu. Inilah di antara contoh-contoh penyakit terkini yang sekarang ni ialah influenza lah. Influenza. Ada juga dari segi denggi, masih ada lagi. Okey, soalan popular juga, sanggupkah anda petugas pendalaman? Okey, jawab sanggup. Sanggupkah anda membasuh najis sakit? Okey, kena sanggup dan cerita kalau ada pengalaman, beritahu pengalaman pernah basuh najis arwah atuk ke nenek. Jadi nampak dia punya ni lah. Okey, ini tak tu sangat. Okey, apakah nama jantung dalam bahasa Inggeris? Nama dia adalah heart. Okey. Heart. Ini ialah pasal nenek KKM punya ni. Okay, pastikan anda tahu yang terkini ada setengah dia kata Menteri Kesihatan saya lah Dato' Jalia Mustafa, dia dulu, ataupun Khairi Jamaluddin KJ itu dulu. Pastikan anda tahu yang terkini lah. Okay, timbalan dia pula ialah YB Lukanisman bin Awan Sauni. KSU ialah Datuk Sri Suryani bin Datuk Ahmad, dan Ketua Pengarah Kesihatan. Dia ada dua. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Mahathir bin Abdul Wahab. Dr. Razli dah besar dah. Ini yang terbaru lah. Okay, terbaru pun 4-5 bulan lah. Dan juga kalau kita tahu ialah pasal Pengarah Kesihatan Negeri. Jadi misalnya kalau Kelantan ni, YB yang berbahagia Datuk Tajai ni baru bersara, jadi sekarang belum ada lagi pengganti lah. Kalau ditanya calon Kelantan sebut mantan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Haji Zaini lah. Okay, yang lain ni, dan juga anda boleh ni, cuma sini saya tak update, saya baru dapat perasan bahawa Sabah sekarang ada tu, sejak Ogos ada yang baru lah. Okay, ini Agung biasa tanya rukun, pindahan, COVID, okay. Penyakit berjangkit. Salah satu yang popular juga, namakan penyakit berjangkit. Okay. HIV, campak, COVID, influenza. Yang mana ada kuarantin tu dia tanda berjangkit lah. Tanda berjangkit. Penyakit tak berjangkit pula ialah darah tinggi, buah pinggang, kencing manis, asma, kanser. Apakah suhu badan normal? 7.5. Suhu badan orang ni nurse kena tahu. Nurse kena tahu lah. Bila anda tahu benda ni, maka anda tahu, nampak anda memang berminat. Anda tahu benda-benda yang penting, yang perlu anda tahulah. Okey, ni contoh vaksin. Okey. Vital signs. Vital sign, tanda-tanda yang penting ialah kalau suhu badan, demam bila melebihi 7.5, tekanan darah bila melebihi 140/90. Baca normal 120/80. Oksigen nadi ialah 60%, oksigen 65% ke atas. Sebab itu kalau macam sakit masa COVID kan, bila oksigen dia kurang dari situ, maka mereka
ditidurkan. Okay, ini pasal KKM, budaya korporat ya, penyayang, profesional, kerja berpasukan. Okey, pangkat pula pangkat pula dia ini dari segi macam mana kita nak kenali ya. Nak kenali jururawat tu pangkat apa. Kita bermula dengan bawah. Bawah ni pembantu perawatan kesihatan. Dia tidak ada kalau tak tudung pun tidak ada line lah. Kalau pergian warna oranye, ada lilik warna oranye. Pergian kuning, pergedanan hijau. Mereka adalah jururawat masyarakat juru 1 lah, purple lah. Kemudian kita ada yang maroon dan biru. Lepas 3 tahun anda akan ada line biru dekat cap ataupun dekat tudung anda. Kemudian kita ada sister dan matron lah. Ini baju lain lah. Baju biru cair itu sister U7 grade dia nanti. Matron ialah biru gelap. Okey, ini matron. Okey, dia punya ni ciri-ciri seorang jururawat penyayang. Dia ada ni, ada 10 S. Senyum, salam, segera, sensitif, sopan. Ini 10 ni, segera. Okey, cuba tahulah kan. Sebab tahun 5 pun dah okey dah. Okey, shift kerja pula jururawat ialah 7 pagi hingga 2 petang, 2 petang hingga 9 malam dan 9 malam hingga 3 pagi. Jadi pelatih jururawat dia kena aware bahawa tugas dia ada shift. Tugas dia ada shift. Kemudian apakah jabatan yang selalu dimasuki oleh jururawat? Di mana penempatan jururawat? Di jabatan psikiatrik, di obstetrik gynecology, sakit luar dan juga selain pada wad lah. Selain pada wad ialah di jabatan ini, psikiatrik, obstetrik, jabatan ini salin sakit luar dan juga emergency. Okey, jenis suntikan pada bayi, kanak-kanak dewasa, BCG, difteria, influenza, campak, polio. Ini ya pasal ni lah. Ini adalah pasal pengetahuan am lah, pasal madani semua. Okey. Hari kebangsaan tahun ni ialah dia punya tema apa dia? Malaysia Madani, rakyat disantuni. Itu kali yang ke-68. Okey. Apa lagi yang nak tahu? Nak tahu juga, mungkin nak tahu juga dari segi siapa KSU. Siapa KSU ketua Setiausaha Negara. Ini Ketua Tan Sri Samsul Azri. Dan last kali ialah siapa pula SPA punya bos. Ahmad Jalani bin Muhammad Yunus. Itu ialah apa lagi dah. Ini saya ni macam ni. Ni bila line biru ni ialah ni lah. Terlatih lah. Dia line biru kat sini. Okay. Ini ialah purple. Dia ada purple. Purple. Ini pergigian kuning. Nak cam dia di kuning. Line kuning. Ini adalah jururawat lelaki seperti juga. Kalau jururawat lelaki, dia ada line biru dekat bahu dia ni. Ini adalah MA lah. Okay. Dia sekarang MA dia ada pakai baju hijau pun ada, pakai tie. Okay. Ini adalah pembantu perawatan kesihatan. Ini yang bantu misalnya bawa rekod-rekod, bawa sampel ke makmal semua. Ialah pembantu perawatan kesihatan. Ini adalah penyakit lain seperti mana diabetes semua. Okey, satu cukup yang ni. Okey, saya harap dapat membantu anda tahu lebih kurang pasal pengetahuan kesihatan yang perlu anda ketahui lah. Jadi bila anda menjawab tu, cuba bagi jawapan yang menunjukkan, walaupun dia salah satu yang penting untuk anda tahu ialah bahawa bila anda bagi jawapan tu jangan bagi secara pendek. Pendek katakan saya suka, misalnya saya suka membantu orang ataupun saya ada pengalaman cerita saya pernah bawa teman nenek pergi pemerintah hospital, termatuk ataupun atuk pernah dirawat dekat hospital, saya pernah jadi teman. Jadi nampak anda ada exposure tu. Macam itulah. Okey, soalan popular juga saya berperkenalkan diri ialah kenapa pilih ni, apakah bagaimana nak tahu perasaan situasi lah. Ada 5. Ada 5. 1 pasal diri anda, 2 pasal latihan,
Ketiga, pengetahuan kesihatan pasal latihan tersebut dirawat misalnya untuk kes ini. Pengetahuan am, misalnya siapa Datuk Agong. Dan yang kelima lah soalan situasi. Situasi untuk macam mana respon anda. Contoh situasi, bagaimana anda mengawal perasaan apabila berdepan dengan pesakit yang meninggal dunia. Okay. Ataupun bagaimana anda menghadapi tekanan semasa bekerja atau pelatihan. Okey, ataupun terus juga bagaimana jika pesakit tu marah-marah. Marah-marah. So, anda tidak menjawab tunjuk bahawa anda ni adalah boleh kawal emosi anda lah. Itu saja saya apa yang saya nak ceritakan kepada anda lagi Ada lagi tak saya check. Ini yang ni. Ini ialah untuk pengetahuan, ini ialah sadia disediakan rujukan ini kalau anda perlukan rujukan ini. Okey, sebenarnya tahu so ni ialah pasal sebelum tadi pasal di mana di mana latihan di mana pusat latihan untuk jurawat. Dia ada 14 tempat latihan dia, ada di Ipoh, ada di Alustar, ada di Pertam, Pulau Pinang, Kuala Pilat, Batu Pahat, Johor, Sibu, Wang Krian, Kota Kinabalu, Kanga, Kuching bergantung pada ni lah. Anda tak boleh pilih benda ni. Ini dah dalam ni lah. Ini temu doktor ni anda boleh tengok kalau nak boleh saya ada letak link dalam tu lah. Itulah satu. Inilah satu lagi ebook terkini lah saya buat juga. Soalan tambahan ialah apa perbezaan antara jururawat dan penolong pegawai perubatan ataupun MA. Lebih kurang dah tahu dekat sini. Jururawat berperanan dalam penjagaan menyeluruh pesakit termasuk aspek fizikal, emosi dan sosial. Mereka fokus kepada rawatan kejururawatan, pemantauan pesakit. Mereka kata selalu dari masa ke masa tengok ambil BP dia, tekanan darah dia, ambil oksigen level dia, mungkin pagi, setiap 4 jam, 5 jam. Okay. Jadi kesihatan ini ialah kalau yang terlibat dengan inilah pendidikan sekolah kesihatan. Sementara MA lebih kepada diagnose awal. Mereka kata kalau di klinik kesihatan dia boleh peranan sebagai menggantikan tempat doktor bagi penyakit-penyakit ringan lah. Diagnosis awal, rawatan perubatan asas dan prosedur klinikal seperti suntikan dan kecemasan. Keduanya penting, tapi jururawat ialah tulang belakang dalam penjagaan harian. Penjagaan harian pesakit. MA ni penting juga, misalnya kalau emergency ada kepalangan, mereka yang akan jadi ketua dalam ambulans pergi ke tempat kejadian dan bawa balik ke hospital dan melaporkan, memberi peringatan awal lah. Itu satu, apa lagi ada kat sini. Ini contoh lah, contoh kena kalau soalan-soalan ini menolak rawatan kepada ini anda kena ni. Okay. Dia okey, soalan kalau kita nak tahu apakah kita ada harapan tak, harapan kita satu berapa lama kalau interview kita lah. Kalau interview kita 15 minit ke atas, cerah harapan kita lah. Dan juga soalan mungkin sampai 7, 8, 10. Tapi kalau hanya ada 3, 4 soalan tu, mereka kata panel tak berminat dengan anda, jadi tak banyak lah. Jadi mungkin dari segi tak berminat, satu mungkin dari segi anda bila anda jawab tu bahasa badan anda tidak elok lah. Bahasa badan anda tak beri tumpuan, pemakaian anda, itu boleh antara benda yang ni lah. Ini ada banyak soalan-soalan yang ini kalau nak juga boleh. Ini ialah saya bagi paket. Tengok yang tadi itu lebih kepada ini ialah selepas daripada e-book tadi, feedback daripada calon-calon dia kata dia nak lebih, yang lebih tersusun lebih ni. So ini dia ada lebih tersegi, ada bab-bab tu lah. Senang nak ni lah. Senang calon nak buat revision last minute apa kan. Senang. Okay, kita tengok kepada apa dia persediaan untuk temuduga. Apa yang kita perlu ambil berat. Okay, untuk temuduga hari temuduga nanti. Okay, kita tengok balik ke 10 ni. Okay.
Okay. Satu lagi yang pertama sekali lah anda kena dari segi pastikan semua anda bawa dokumen-dokumen asal. Anda print email panggilan terduga tu, sebab di situ dia akan ada kod QR untuk anda scan dan sahkan bilik terduga dan kedatangan anda. Kemudian juga kad pengenalan, bawa asal dan salinan. Untuk beberapa just standby bawa salinan aja. Sijil SPM, okay. SPM bukan slip, SPM, resume ringkas, satu muka surat, pakaian sesuai, okey. Kemudian tidur cukup. Kalau ada terduga esok, pukul 10 dah tidur lah. Nanti tidur lewat. Okey. Latih diri bercakap dengan cermin supaya anda lancar. So, tiba di lokasi lebih kurang 30 minit. Sebaik 30 minit. Okey. Ketika dia semua kepada ni petugas SPA. Okay. Kemudian kalau masuk tu ketuk pintu 3 kali, bagi salam. Okay. Kemudian tunggu dulu panel duduk, baru duduk lah. Jangan terus duduk. Okay. Anda boleh tengok semua ni ada dalam saya cerita dalam video-video TikTok tu, ada banyak dia punya ni, anda boleh tengok balik. Okay, semata menduga ni, okay, komunikasi. Pasti kena ni lah. Komunikasi kena jelas. Anda jangan terlalu perlahan, jangan terlalu laju. Tunjukkan jawapan dengan yakin lah. Jangan duduk kepala ke, tengok siling ke dan sebagainya. Trakturkan jawapan. Okay. Cara jawapan soalan yang sulit. Misalnya soalan yang provokatif. Kalau meninggal anda buat apa? Kalau pesakit meninggal buat apa? Jadi kita jawab dengan ni lah. Tersusun kat sini lah. Tenang kan. Tunjukkan anda boleh mengawal emosi anda. Ini bahasa badan ya, dari mata. Okay. Elakkan menunduk, memandang kosong. Pandang panel dengan tenang. Okay. Tangan letak atas riba. Posture duduk tegak. Jangan bersandar. Senyum. Okay. Ada suara. Jelas, stabil dan sopan. Okay. Bila dah habis, diucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada penyelenggara. Itu saja saya rasa untuk malam ini. Saya harap dapat membantu anda. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh saya bagi lebih kurang beberapa minit kalau soalan. Bertanya. Okay, cara nak download tengok TikTok saya, tiktok.com/ Coach Kejaya. Ada satu dalam pin tu, cara nak perkenalkan diri. Maksimum 3 minit dan jangan terlalu singkat seminit. Jangan terlalu singkat. 2 hingga 3 minit lah. Biasanya kita cerita pasal diri kita, background kita, belajar kat mana, SPM kat mana, aktiviti masa kat sekolah. Kalau anda masuk satuan beruniform, misalnya Cadet ataupun Puteri Islam ataupun St. John Ambulance, anda highlightkan. Saya ada pengalaman masa sekolah, saya buat begini. Dan juga kalau anda ada aktiviti kemasyarakatan, anda pernah tolong buat gotong royong dan sebagainya, anda kenalkan dalam itulah. Ada juga calon dia nak cerita pasal background family dia. Ayah saya, kalau ni mak kata ayah saya kerja kampung ke, mak kerja rumah. Jadi saya harap bila saya dapat jadi pelatih, dapat bekerja nanti, saya boleh membantu keluarga, meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Tapi anda bercerita lagi, saya anak sulung. So, kenapa saya pilih latihan ni? Sebab saya idola saya, misalnya mak dara, uncle, mak dara misalnya, bekerja, jadi dia menggalakkan saya. Boleh cerita lah. Jangan jawapan saya minat kerana nak tolong orang, itu terlalu general. Cuba dia, kerana anda suka story, cerita yang betul lah. Misalnya berkata saya masa COVID dulu, mak saya ataupun pak dara meninggal. Jadi saya lihat pekerja barisan harapan dengan nurse dia, dengan macam-macam semua tu, sampai bekerja begitu kuat sekali lah. Jadi mendorong saya untuk, sebab saya diri saya macam tu. Saya suka tolong orang, saya suka berinteraksi dengan orang, maka saya memilih latihan inilah.
ada lagi dah. Ini satu Nini Effendi. Saya kalau untuk calon PSL perlu dan medical check semua. Ya, untuk PSL ni dia memang kena ada medical check up. Kena buat pemeriksaan doktor. Bagi calon-calon lain, calon-calon fresh misalnya, anda hanya buat bila anda terpilih nantilah. Terpilih nanti. Okay, jadi kena tu jelaskan syarat bahawa medical check up untuk PSB, PSL kena buat. Jika ada calon psikiatrik, anda kena cerita lah, anda kena cerita bahawa benda tu tak kritikal. Tak kritikal, jadi tak akan mengganggu. Biasalah kita lepas COVID ni banyak orang yang ada tekanan, hadapi tekanan. Jadi tak ada masalah cerita. Boleh highlight lah, boleh highlight walaupun saya ada ni, tapi saya tidak pernah ada masalah disiplin ataupun tidak tertib semasa kerja. Anda kena highlight. Jangan bagi panel lah dapat persepsi calon ni ada penyakit masalah kesihatan mental. Anda kena tukar, orang kata swing dia punya tu ke arah kelebihan anda bahawa tidak ada masalah benda ni, tidak ada kesan yang tak baik kepada pekerjaan saya lah. Okey, ada lagi last. Ada lagi last nak tanya. Okey, ada calon temurujuk Kelantan, saya baru saya terima ijazah sarjana muda. Bagi yang ada ijazah, saya suggest anda jangan cerita waktu ijazah lah. Kalau panel tu straight, panel tu dia tegas, orang yang ada ijazah tak boleh ambil latihan para perubatan. Perubatan ni di grade 1. Okay. Tapi saya tengok banyak juga calon-calon yang tak disclose, tak nyatakan ini, ditawarkan. Dan ada yang dia sekarang dah masih belajar lah. Masih belajar. Dia terpulang pada panel lah. Kalau panel tu agak tegas, dia ikut peraturan, maka tak ada. So, harapan ni memang saya berdekat harapan tu ada lah. Sebab ada kes-kes di mana yang ada ijazah pun masuk belajar lagi. Mungkin dia boleh kata masa belajar ijazah dulu bidang tu dia tak berapa, dia ingat sesuai dengan jiwa, tapi lepas belajar nampak jiwa dia lebih pada sektor kesihatan. Jadi sebab tu dia memilih nak start balik untuk bidang kesihatan. Okay. Kalau ada diploma pun tak ada masalah. Diploma anda boleh stres. Anda katakan saya ada diploma marketing, diploma in law, diploma engineering. Memang saya ada diploma, tapi minat saya lepas pada COVID ke, lepas daripada beberapa menimbulkan minat saya lebih kepada kesihatan. Sebab tu saya sanggup belajar lagi. Ya. Kalau masih tengah belajar, kata saya sanggup berhenti. Walaupun saya dah semester 2 ITM misalnya, tapi saya tetap akan berhenti untuk masuk jika diberi tawaran. Resume kena buat. My resume tak perlu isi di SPA. Resume kena buat sebab itu lagi membantu panel dia ada 2 orang. Satu pengerusi, satu ni sambil orang tengok-tengok, dia boleh tengok resume tu, mungkin dia nampak benda yang plus point bagi anda yang kalau anda tak cerita dia tak tahu. Kadang calon ni dia tak tahu nak highlight apa-apa aktiviti pelibatan berkaitan kesihatan masa sekolah ke luar sekolah ke, anda kena highlight. Anda terlibat dalam kempen demo darah ke, anda pernah belajar CPR ke, kena cerita lah. Okey, interview ni biasanya dia kira gini. Interview ni, result dia, keputusan dia jangkaan saya tak dapat yang pasti berapa hari bulan untuk lapor diri bagi Januari. Katakan Januari, katakan 10 hari bulan Januari ialah lapor diri. Maka 2 minggu sebelum tu akan keluar penempatan, sebulan sebelum tu akan keluar keputusan. Katakan result sesi terakhir temuduga kali ini ialah 14 November. 14 November, jadi pada 14 Disember tu sepatutnya dah keluar result. Dah keluar result 14, kemudian by 28 akan keluar penempatan. Misalnya kalau jurawat dapat kat Perlis ke, dapat kat Bertam ke, masa tu anda ni lah. Okay.
Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih pada yang join malam ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan. Okay, Raja nak tanya apa kat tangan tu? Anda boleh onkan mic kalau nak tulis. Last. Nak tanya tak? Okay, kalau tak ada, saya dah nampak dia Farhan. Tuan-tuan moga terbagi pada 5 bahagian secara umumnya lah. Secara umumnya. Satu pasal diri anda, kedua pasal latihan, ketiga pemeriksaan kesihatan, keempat pemeriksaan pengetahuan, satu pasal diri anda, yang kedua pasal latihan, skop tugas dan sebagainya, kat mana akan belajar, bila dah habis belajar akan ditempatkan di mana. Yang ketiga pasal pengetahuan kesihatan tadi lah, jurawat ini pasal penyakit berjangkit. Yang keempat pengetahuan am, siapa agung, siapa menteri, Perdana Menteri. Yang kelima situasi. Inilah 5, tengok kepada flow. Anda punya macam nak jawab 1-2 soalan lah. Kalau bila meyakinkan dia akan goal sampai 5 ni lah. Kalau tidak mungkin 1-2 kan. Dia stop lah. Jadi lagi lama lagi cerah harapan dia lah. Okay. Calon simpanan pula ialah kali ini dia ada calon simpanan. Katakan ada calon yang ditawarkan tarik diri, maka dia akan pergi kepada calon dalam simpanan ranking lah. Katakan dalam simpanan ada 100. Kemudian 20 orang tolak. Dia 1 hingga 20 akan ditawarkan dahulu lah. Jadi mereka biasa akan laporkan diri 2 minggu lepas daripada 2 minggu atau sebulan lepas daripada pelatih baru lapor diri. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan go kepada latihan MA. Ya. Latihan MA pula. Tengoklah. Saya akan umumkan dalam grup nanti. Siapa yang belum join TikTok saya boleh follow TikTok saya. tiktok.com/Alias Coach Kejaya. Coach Nazim Coach Kejaya. Ataupun anda boleh tengok Facebook group latihan para perubatan. Di situ ada link-link untuk pergi kepada WhatsApp group dan sebagainya. Okay. Jadi ada apa-apa pengalaman, cerita lah. Tanda ada exposure lah. Okey, saya minta maaf saya tak boleh ni jawab soalan lain. Saya harap all the best untuk anda dan jumpa lagi dalam lain kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.